Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini untuk pengajian 50 kaedah yang dipetik daripada ayat Al-Quran. Kita akan sambung kaedah yang ke-19. Dia kaedah yang ke-19. Waktu tu kita baca muqaddimah saja. Jadi kaedah yang ke-19, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Dalam qisas ada kehidupan. Jadi kaedah ke-19 ni walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Dalam qisas ada kehidupan. Jadi kaedah ini diambil daripada ayat 179 suratul Baqarah. Kaedah ini merupakan salah satu prinsip lah. Dalam ayat ini, ayat 179 surah Al-Baqarah ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa bila berlaku pembunuhan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya pembunuh itu akan dibunuh balas atas nama qisas. Atas nama qisas. Kalau kita perhatikan ayat 179 secara lengkap sebagai sepotong ayat, ada dua ayat 179 itu kita gabung dengan ayat sebelum, iaitu ayat 178, kita boleh nampak ni termasuk dalam, kita kata, sistem perundangan kes jenayah dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ana terjemah secara mafhum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah memfardukan ke atas kamu, ni ana terjemah mafhum ni, al-qisas. Kisah ni mana? Bunuh balas. Yang mana orang merdeka, bila dia bunuh orang merdeka, maka kena dia akan dibunuh balas. Ni semua ni ayat ni sebut ni pembunuhan yang tidak mengikut syariat. Hak mengikut syariat ni kita pertahan diri kita. Orang nak ceroboh kita, nak bunuh kita, nak mengancam kita, kita pertahankan diri sehingga dia mati. Tu tak apa tu. Tu boleh pahala dah kita tu. Begitulah orang hamba dengan hamba, unsa dengan unsa, lelaki sama lelaki, perempuan. Baik. Maknanya semua kena bunuh balas. Semua kena bunuh balas. Itu asas dia. Baik, kecuali wali ataupun keluarga mangsa itu dia memaafkan, maka kena bayarlah. Kita panggil denda, diat, dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Jadi kalau sekiranya berlaku pemaafan daripada keluarga mangsa, maka hal tu kena ikutlah. Fattiba'un bil ma'ruf. Kita kena urus dengan baik dan hendaklah dilaksanakan. Mana mesti dibayarlah. Mesti dibayar. Sehingga kalau pembunuh tu tak dapat bayar, dia kena jual harta dia. Dan kalau dia tidak ada harta, ahli keluarga dia kena usaha. Sepupu dia, pak dawa dia, tok dia kena usahalah untuk mengadakan duit itu sebagai diat itu. Dan hak ni atas kerajaan lah nak urus macam mana dari segi pelaksanaan. Ni dia panggil hukum hak asal. Nak laksana tu kerajaan kena urus dengan cara yang baiklah. Jadi pemaafan itu merupakan satu ihsan dan satu keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Dan kalau sekiranya faman i'tada ba'da dzalik, dan sesiapa yang melampaui batas. Melampaui batas ni kita bincang dah sebelum ni. Mana selepas selesai tu dia ungkit lagi, dia tuduh lagi dia tu bunuh, pada bayar dah 200,000 dan dia pun setuju bayar tu. Bila setuju dan sesah itu dalam bentuk pembayaran dia, tiba-tiba kalau ada lagi mengungkit, timbul lagi isu yang berkaitan, itu dikira melampaui batas, dia akan dikenakan azab yang sangat pedih di hari akhirat. Kemudian Allah sebut dalam hukum kisah tu ada kehidupan bagi orang yang berakal. Semua itu supaya kamu bertakwa.
Daripada ayat ni diambil kaedah. Rupanya hukum kisah tu sebenarnya bukan untuk bunuh sebenarnya. Kita kata bunuhlah seorang tu. Ya, dengan sebab bunuh seorang tu orang lain jadi takut. Dan kita kena beriman. Sebab tu la'allakum tattaqun ni kita kena beriman dengan hukum agama. Tak adakah dalam hukum dunia ni hukum bunuh ada, tapi dia tidak ada nilai takwa, dia tidak ada nilai pencegah, tak ada. Itu kelebihan ni lah panggil barakah. Kadang-kadang hukum bunuh yang dilaksanakan oleh manusia yang bukan bersumberkan daripada hukum Allah ni lebih dahsyat lagi, lebih menakutkan lagi zahirnya. Tidak gitu. Cuba baca dalam artikel, dia tengok dalam YouTube bentuk-bentuk hukum bunuh di dunia daripada zaman dulu. Misalnya kita ambil zaman sekarang, ada lagi yang dilaksanakan hukum ni, kejut elektrik misalnya, hukum gantung. Dia tidak mati sekaligus tu, dia mengambil masa. Suntik ke beracun misalnya. Kadang-kadang anda tengok dalam video tu, kadang-kadang 2 kali doktor cek tak mati lagi. Maknanya azab tu mengerikan, tetapi manusia tidak berubah dengan itu. Tak timbul perasaan takut manusia terhadap hukum itu. Sebab apa? Sebab dia bukan daripada Allah. Jadi jaminan daripada Allah dalam ayat ni, bila dilaksanakan hukum qisas, di situ ada kehidupan. Mana selamat nyawa orang lain. Manusia takut nak melakukan pembunuhan. Walaupun kita kata, kalau nak dari segi dahsyat, hukum bunuh yang dilaksanakan oleh orang yang tidak Islam tu lebih dahsyat lagi sebenarnya. Baik, sekarang ni kita nak tengok ni dari sudut analisa. Analisis kaedah dalam kisah ada kehidupan. Bagaimana tu kita nak faham itu? Bila berlaku hukum kisah, maknanya pembunuh itu dihukum bunuh dengan dipancung. Di situ Allah kata hayatun, ada kehidupan. Bagi orang yang berakal, dia boleh fikir, di situ sebenarnya adalah ada kehidupan. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Pelaksanaan hukum ni bila berlaku kes bunuh, itu salah satu cara untuk bertakwa kepada Allah. Lagu mana tu? Cuba kita tengok. Yang pertama, jadi kisah ini merupakan kematian yang memberi nyawa. Ayat Allah, walakum fil qisasi hayatun, bermaksud, dan dalam hukum kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Para ulama menjelaskan kaedah ini dari beberapa dimensi. Kita nak tengok dari beberapa sudut. Yang pertama, pada hukum kisah tu sehingga dikatakan ada kehidupan dari sudut mana? Dari sudut pencegahan, nakalam minallah. Dari sudut pencegahan. Apabila seseorang bakal pembunuh menyedari bakal pembunuh, di mana dia tidak membunuh lagi, bila dia tengok hak tidak bakal pembunuh, hak telah jadi pembunuh, bila sahabat kis dihukum pancung, jadi dia rasa nak membunuh tu, ada perancangan nak membunuh tu, kita sebut bakal pembunuh. Dia menyedari, timbul satu kesedaran dalam diri dia bahawa nyawa dia juga akan diambil, akan dipancung. Jikalau dia membunuh, dia akan berfikir 1000 kali. Sebab tu anda sebut tadi, nakalam minallah. Allah beri keberkatan pada hukum. Kalau nak kira hukum bunuh, seperti anda sebut tadi, dalam mana-mana negara pun ada hukum bunuh. Hak di Malaysia sekarang ni tak ada hukum bunuh tu baru ya. Dia tukar dengan apa? Penjara seumur hidup tu. Tapi kukuk mana pun mati juga tu, duduk dalam penjara tu. Tak apalah, ada tu kita abaikan tu kan. Maka niat membunuh tu terbatal. Dalam situasi ini 2 nyawa telah terselamat. Nyawa mangsa dan juga nyawa pembunuh itu sendiri. Mangsa yang akan dibunuh pun selamat. Orang yang nekat nak membunuh pun tak jadi membunuh. Itu maknanya ada kehidupan. Manusia jadi takut. Jadi manusia bukan sekadar itu, dia jadi hormat pada nyawa. Yang kedua, menghalang kitaran dendam. Ni besarnya kan. Sebab biasanya pembunuhan ni berlaku kalau dalam konteks jahiliah. Disebut bahawa orang Arab dulu, kalau kita tengok hal tu dia panggil harbul basus tu. Ingat harbul basus tu. Hak ni berlaku ni zaman jahiliah dulu. Maknanya kerana seekor unta, seekor unta ni kena bunuh. Sampai beratus tahun, berpuluh tahun. Ada setengah peperangan sampai beratus tahun. Masih tak selesai lagi. Jadi yang tak selesai tu dia panggil apa? Dendam. Seekor unta kena bunuh. Lepas tu pembunuh unta tu dibunuh. Akhir sekali berlaku pembunuhan berpuluh hari. Asalnya unta mati kerana dibunuh. Pembunuh tu dibunuh. Maka kabilah yang salah seorang daripada puak dia kena bunuh, berlaku peperangan berpanjangan, bukan sekali peperangan berpanjangan, sehingga menyebabkan kematian beratus-ratus orang, berpuluh-puluh orang, beratus orang.
Setengah tu letak seorang puak kita kena bunuh sebab puak kita ni mulia, puak dia tu kasta rendah. Kita tuntut supaya dia hantar pemuda untuk kita bunuh 10 orang. Tu siapa begitu sekali dulu. Jadi ayat ni mengatakan tak boleh begitu. Itu bukan sistem manusia, itu sistem binatang itu. Bukan manusia begitu. Jadi dulu berdendam. Orang kita dulu orang Melayu pun tak mudah juga perangai dulu pun. Berdendam tu. Jadi menghalang kitaran dendam. Sebelum Islam, budaya jahiliah mengamalkan dendam kesumat di mana satu pembunuhan akan dibalas dengan peperangan antara kabilah yang berterusan selama puluhan tahun. Qisas menghentikan rantaian dendam ini dengan menghadkan hukuman hanya kepada pelaku, bukan keluarga atau sukunya. Sebab tu dalam agama kita, katakanlah pembunuh itu misteri, tak tahu siapa dia pembunuh, dia akan sesat juga di hari akhirat. Dia tak boleh lari. Cuma atas dunia dia selamat. Dan kalau dia bertaubat pun, bisa kata contoh dia bunuh orang, tiba-tiba dia bertaubat senyap-senyap. Misteri, pembunuh misteri, tapi pembunuh tu dia bertaubat saja. Tuhan tak terima. Dia bertaubat tu Tuhan terima, tapi hukuman itu dia tetap dihukum di hari akhirat. Hukum di hari akhirat macam mana? Cuba hadirat anggarkan. Seseorang bunuh orang lain dan tak ada saksi, akhirnya kes itu jadi misteri. Mahkamah pun tak boleh nak selesai. Akhir sekali misteri sampai bila-bila. Di hari akhirat, katakanlah orang pembunuh tu bertaubat, senyap-senyap dia bertaubat, dia pergi hidup pondok, dia pergi Mekah, dia betul lah bertaubat, dia Tuhan terima, tetapi hukum tu tetap jalan. Mana di hari akhirat? Macam mana cara pelaksanaan hukum? Dia ambil pahala dia, diberi kepada mangsa bunuh. Kalau tak cukup lagi, ambil pula dosa mangsa bunuh, dia letak atas dia. Jadi macam mana? Kemungkinan dia masuk neraka. Kemungkinan kalau kena pahala dia habis, duk bayar hasil daripada pembunuhan itu. Patut tak habis lagi nilai dosa tu. Dia ambil dosa mangsa bunuh, dia letak dalam akaun dia. Dia ada akaun. Letak dalam akaun dia. Inilah yang dikatakan muflis. Baik, kita kata tapi dia masih Islam. Betul? Sebab tu dia ada kes makna orang yang masuk neraka ni kerana tak cukup amal, tak cukup pahala. Cuba bayangkanlah pahala tak ada sikit rabuk. Patut selama mana dia berada dalam neraka? Tu dia akan dikeluarkan bila dia sesat menjalani hukuman itu. Tapi selama mana? Atuh pula. Atas dunia kena api. Anak saya tak ada seminit nak letak api satu. Kalau api neraka ni ada bukan seperti api pelita ni. Cuba bayangkan. Itu Allah nak suruh manusia berfikir. Yang ketiga, dia melahirkan ketenangan sosial. Masyarakat yang tahu bahawa sistem keadilannya tegas akan merasa selamat. Tanpa keadilan yang setimpal, manusia akan cenderung mengambil tindakan sendiri yang akhirnya merosakkan sistem hidup masyarakat. Kalau kita tengok dalam ayat ni ayat Quran ni, mukjizat. Bila Allah sebut walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Apa sebut ya ulil albab? Seolah-olahnya Allah nak sebut pemahaman secara sepitah lalu nak boleh faham bahawa tata pelaksanaan hukum kisah ni dia menyebabkan manusia jadi, kita kata kalau tak berlaku pun dia boleh mengurangkan kes pembunuhan. Manusia akan rasa selamat. Ni kalau kita tengok di Malaysia kita ni hampir setiap hari berlaku pembunuhan. Menakutkan. Lepas tu kes cabul, hak lelaki pun tak selamat. Itu keadaan yang berlaku. Sebab apa tu? Bagi anak saya, sebab manusia ni tak yakin dengan hukum tu. Sebab tu dia tidak ada usaha nak melaksanakan hukum itu. Tak ada usaha. Sebab kalau nak, sebesar Putrajaya tu boleh buat. Berapa kos tu? Sebab apa? Sebab pemimpin nak. Ada orang ni apa? Kemahuan, kehendak orang politik. Baik, cuba kita tengok sini. Yang kedua, kenapa disebut walakum fil qisas hayatun ya ulil albab? Apa sebut wahai orang-orang yang bijak pandai? Wahai orang-orang yang berakal waras. Allah menutup ayat ini dengan sebut ulul albab. Sebab tu la'allakum tattaqun. Kenapa disebut ulul albab? Orang yang berakal. Kerana yang pertama, hanya orang yang berfikiran jauh dapat melihat bahawa kematian seorang pembunuh adalah pelindung bagi ribuan nyawa yang lain. Mana kalau orang cerdik dia boleh faham. Kenapa Allah fokus kepada orang cerdik? Sebab kalau orang cerdik boleh faham, dia boleh mempengaruhi orang yang tidak cerdik. Yang jadi masalah di mana-mana bukan orang cerdik yang jahat, orang cerdik yang tak faham, orang cerdik ada kepentingan. Orang cerdik ni bahaya kalau dia rosak. Orang cerdik ni kalau dia rosak, orang cerdik yang dirasuk oleh faham yang salah, orang cerdik yang terlibat dengan ajaran salah bahaya. Apa? Dia mempengaruhi orang. Orang kapur ni ikut ya. Sebab tu kalau orang cerdik boleh faham hukum agama, orang cerdik ni bukan seorang tu.
Di Kelantan sahaja tak tahu berapa puluh ribu cudi. Kalau puak-puak ni boleh faham, dialah yang akan mempengaruhi masyarakat itu. Yang kedua, ia memerlukan kebijaksanaan untuk memahami bahawa belas kasihan yang salah tempat, yakni melepaskan pembunuh tanpa hak yang sebenar, itu adalah satu kezaliman terhadap masyarakat awam. Mana tak ada mana melepaskan, mana orang yang bersalah dalam kes bunuh secara khususnya, itu sebenarnya kezaliman. Kita tidak nafi bahawa mana-mana negara pun kalau kes bunuh memang dia hukum bunuh, kita tak nafi itu. Tetapi hak kita nak bincang ni, pelaksanaan hukum kisah ni dia berkait dengan keimanan. Mana orang yang melaksanakan hukum ni orang beriman, yang reti dosa pahala. Dia lain, dia tak sama. Pelaksanaan hukum bunuh dalam konteks orang yang tidak beriman, dia tidak beriman kepada hukum tu. Kita ni tidak. Bila pelaksanaan hukum Islam, dia melibatkan orang Islam sampai ke peringkat melaksanakan hukum Islam, itu melibatkan kepercayaan yang utuh, kepercayaan yang tinggi, kepercayaan yang besar. Itu dia sanggup melaksanakan hukum ni. Kalau orang beriman ni tidak kuat iman, apatah lagi orang beriman yang jahil tentang hukum agama, dia tak akan buat hukum itu. Jadi orang beriman, Muslim beriman dalam sebuah negara Islam, sanggup pemimpin melaksanakan hukum Islam, itu tanda masyarakat itu betul-betul beriman kepada hukum Islam. Jadi pelaksanaan hukum bukan pelaksanaan secara zahir, tapi pelaksanaan itu melibatkan zahir dan juga batin. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebab tu dia kata la'allakum tattaqun. Jadi kalau pelaksanaan hukum, walaupun hukum bunuh, tetapi dia tidak melibatkan kepercayaan, dia tidak melibatkan pelaksanaan hukum bunuh dalam konteks melaksanakan hukum Allah, di situ dia tidak ada keberkat. Berkat ni hanya ada dalam komus orang Islam saja. Kalau kita bincang ni bukan semata-mata pelaksanaan hukum, sebab tu dia kait ya ulil albab, kemudian kait la'allakum tattaqun. Dia berkait. Cuba tengok tidak ada. Bila sampai kita kata jumlah yang tertentu ke hukum bunuh, ada sama hukum bunuh. Apa mana tu kena hukum bunuh? Kita kenal dia, rupanya ada. Memang hukum bunuh. Orang pakak kita tengok bila dia kena gantung bawa balik mayat tu untuk dikebumikan. Pakak kita tengok keluarga dia tak bagi tengok. Itu di segi mana ya ulil albab. Jadi apa maksudnya? Ini ringkas saja. Maksudnya pelaksanaan hukum Islam dia dimulai dengan pendedahan. Dia dimulai dengan fakta, maklumat, diberi pendidikan mesti. Mana dimaklumkan. Mungkin ada setengah-setengah tu tak apa boleh dilaksanakan. Dia tidak syarat kena faham semua baru dilaksanakan hukum. Hukum dunia ni, hukum penggunaan jalan raya, banyak kita tak faham. Kita sebagai rakyat Malaysia bukan faham semuanya hukum, tapi bila kita buat salah dibaca di mahkamah, kita tak tahu section tu, tapi tetap dilaksanakan hukum. Kamu tak tahu, tidak boleh jadi alasan untuk tidak dilaksanakan. Syaratnya perkara itu untuk diketahui memang jelas. Jadi bila kamu tak tahu, itu kecuaian. Baik, seterusnya berkaitan dengan ayat-ayat lain. Sekarang ni kita nak tengok. Sebab tu hadirat kena ingatlah kita belajar ni sebenarnya tafsir. Cuma tafsirnya dalam bentuk kita ambil topik yang berkait dengan kaedah kehidupan. Tapi tafsir lah hakikatnya. Baik, cuba kita tengok. Kaedah tentang perlindungan nyawa dan keadilan ini diperkukuhkan dalam ayat lain. Bukan ayat ni saja. Misalnya, nilai satu nyawa sama dengan seluruh manusia. Ada disebut gitu. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Suratul Maidah ayat 32. Sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, maka perbuatan itu seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Maksudnya dengan sebab dia bunuh seorang itu, seolah dia bunuh satu keturunan manusia. Itu maksudnya. Sebab manusia ni dia bukan pokok kayu, dia bukan batu, dia ada keturunan, zuriat dia tu. Maknanya kalau dia tu hidup, tak tahulah sampai kiamat tu berapa ribu keturunan dia. Dengan sebab bunuh dia, berakhir di situlah dia dan keturunan dia. Seolah-olah seperti bunuh 1000 orang. Seolah-olah begitu. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, dia tidak melakukan kesalahan sehingga menyebabkan mati manusia. Dia jaga. Nabi SAW dalam riwayat, bila sahabat dia bawa pedang, bawa anak panah, bawa lembing, Nabi suruh tutup mata tu, mata lembing. Dia punya anak-anak panah tu letak dalam bekas dia supaya tidak mencederakan orang.
Bak pergi ke pasar ni kadang-kadang tersesak-sesak tu dah. Duduk jota gitu dia punya pedai dia tu dah dengan lembing cocoh orang ke apa tu dah. Nabi kena letak dalam sarung. Lembing kena ada sarung juga mata dia tu. Kenapa tu? Nak jaga nyawa manusia. Bahkan dalam riwayat Nabi tak benar kita bergurau menggunakan senjata ataupun benda-benda tajam yang boleh mencedera dan menyebabkan terbunuh. Nabi tak benar. Sehingga kalau dia cuai, dikira membunuh dengan tidak sengaja, memang dihukum. Bayar dia lah. Kalau tak boleh bayar, dipenjarakan. Kenapa ada hukum itu? Nak jaga nyawa manusia. Sebab tu berat hati-hati orang yang bawa kenderaan, dalam kenderaan tak sempurna menyebabkan kematian langgar kan. Bila dicek puspaka cek, rupanya kereta dia ni tak selamat digunakan. Teruk dia kena. Dah tu tak salah dalam agama. Kalau agama akan buat gitu juga. Kalau terlaksana hukum Islam pun, itulah yang akan dibuat. Apa? Kecuaian. Baik. Itu. Kalau kita tengok di sini, dia ada selari makna tu. Baik, seterusnya. Jadi ayat ini dari segi kaitan dengan kaedah yang kita bincang ni, kisas adalah mekanisme mana pendekatan kaedah untuk menjaga keselamatan hidup yang dimaksudkan dalam ayat kaedah kita baca. Walakum fil qisas hayatun. Ini orang panggil ayat sokongan. Yang kedua, keadilan yang setimpal. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anf. Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu. Mana dalam Taurat pun ada hukum kisas ni. Allah kata dalam kitab Taurat pun kita telah tetapkan hukum kisah ni lah. Bahawasanya jiwa bila seorang itu bunuh orang lain, maka dia bunuh balas. Kalau dia cederakan mata orang, akan dicederakan mata dia. Kalau dia cederakan hidung seorang, akan dicederakan hidung dia. Sama seperti yang dia lakukan kepada orang itu. Ni dia panggil kisas bil mithli dia panggil. Hak kisah bunuh balas, kisah bunuh dengan bunuh tu, tu tak apalah. Selagi dia panggil kisah juga dengan cara yang seperti dilakukan oleh jenayah itu. Katakanlah dia tetok kawan ni sampai putus tangan. Hukum dulu berjalan zaman Nabi dulu, nak kaji akan tarik tangan dia, potong tangan. Katakanlah dia potong hidung seseorang, maka dipotong hidung dia. Itu dia panggil kisah dengan seumpama. Taurat pada dan bukan Quran saja. Ini contoh orang panggil syariat yang sama. Ini contoh syariat yang sama hak ada di zaman syariat Nabi kita dengan dulu. Cumanya mengikut jumhur ulama lah. Hak tu dimasukkan di zaman kita lain. Adanya kisah ataupun takzir. Misalnya dia cedera ke, kajian boleh tentukan nak buat macam mana. Penjara ke, tidak kata bila dia luka ke pipi, dia patut lepas dia klik rumah dia. Tak ada dah. Hukum tu tak ada, dimasukkan. Bila dia cedera ke seorang dengan kadar kecederaan tu berapa? Hukum penjara kena boleh jadi 10 tahun. 10 tahun. Sebenarnya hak tu berat lagi tu. Kalau kena sini dia diluka ke di pipi kemudian dia lepas ke sebulan siap, ni tak apa 10 tahun misalnya. Berat lagi tu. Tapi hukum mana pun hukumnya setimpal, kisas dan setimpal dalam Taurat dulu ada dah. Kaitan. Jadi ayat 45 ni dari segi kaitan dengan kaedah walakum fil qisas hayatun, ayat ini juga menegaskan prinsip kesetaraan, yakni mithliyah fil qisas, yang menjadi asas pada keamanan masyarakat. Dulu zaman Nabi dibuat. Ingat ada cerita sahabat Nabi dibunuh ke, cerita 20 orang nak apa? Qari-qari tu kan, tak kena bunuh Nabi baca kunut nazirah sampai sebulan tu. Bi rumah unah pun ada juga berlaku gitu benda. Teruk kan? Dia panggil apa ni? Dia cicir muka ni kepada dia panggil muslah. Sedih Nabi. Dia tengok sahabat dia tu dibunuh semuanya. Hidung dikerak, dia sombak dalam mulut. Penuh mulut dengan telinga dengan itu dahsyat. Setengah-setengah sahabat dia gitu nyawa. Tak mati, tapi nak mati lah. Lepas tu mati. Nyawa ikan kita panggil. Dia keluar tu kemaluan dia kerak. Mulut ni habis ni. Kadang-kadang dia buai kulit muka dia panggil muslah dia panggil. Kadang-kadang dia buat ketika orang itu cedera parah tak boleh nak buat gapo ataupun selepas mati dia buat gitu. Dia panggil muslah. Dulu mereka awal Nabi buat gitu juga. Ketika dibenarkan. Selepas tu tidak dah. Tu dia panggil hukum bil misli, qisas bil misli dia panggil. Baru dia tahu. Baru dia rasa takut. Baik. Yang ketiga, ayat yang lebih kurang sama yang menyebutkan larangan melampaui batas. Ayat 33 surah Al-Isra. Wa man qutila mazluma faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, mana dibunuh bukan dengan cara yang diizinkan oleh syarak,
Maka sesungguhnya kata Allah, kami menjadikan warisnya berkuasa menuntut supaya dibunuh balas hari itu. Dalam pada itu, janganlah dia melampau dalam menuntut balas itu. Katakanlah kerana jumpa dia pun selepas dia keluar penjara. Kita ingat kini ya. Kita tengok dia pun nampak pelik orang jahat ni kan. Dia makan semeja dengan dia. Tapi lepas tu dia jadi baik lah. Lama mana kena? Tak silap 13 tahun. Dia langgar kan. Memang dia langgar dengan sengaja. Dalam perbicaraan tu diputuskan bahawa dia ni langgar tu dengan sengaja. Adalah kes dia lanjut daripada peristiwa tu orang panggil latar belakang dia lah hak sebelum tu, dah lanjut lepas tu semua dia ambil ke dalam pembicaraan. Akhir sekali sabit kes dia langgar ni bukan atas nama kemalangan, tidak, bukan atas nama ghairul amdi, tapi atas rasa al-amd, sengaja. Maka dihukum dia 13 tahun bercerai dengan isteri. Bila dia tubik kita tengok dia tu, dia jadi hilang dah apa ni, semangat pun tak ada. Orang kampung pun tak beri kerja pada teruk lah. Anak tengok dia, anak pun tak kenal dia. Takdir Tuhannya ada perempuan nikah dia. Nikah boleh anak ke apa. Lepas tu anak pun tak tahulah kes dia macam mana. Tapi nak ayatnya dia cerita jadi perik dia. Anak kata dalam penjara ni apa kerjaan dalam penjara? Kenal saya. Boleh pitih lah juga. Sebab tu dia tubik tu adalah simpanan dia. Cumanya dia kata dari segi kerohaniannya dia khatam Quran lah, belajar Quran, ada ustaz yang ngajar. Jadi tempoh tu dia jadi berubah. Backend tu ada tapi dia banyak menangis. Tak apalah hadirat. Itu maknanya hukum tu. Jadi hak ni sama ada hukum bunuh ataupun kalau sekiranya bukan peringkat ki bunuh, ki mencederakan, maka pihak kerajaan guna hukum ta'zir lah. Kerajaan berhak nak menentukan kadar kesalahan dia ni hukumannya tahap mana, kena bayar ke, kalau bayar sebanyak mana, ataupun tak padai dengan bayar, kena rotan ke, tak padai rotan. Lepas sekali dengan penjara, rotan 3 kali, sebab 3 kali penjara. Semua itu termasuk dalam kehendak agama. Sebab tak nak sebut tadi kelebihan agama ni sebab kita beriman dengan hukum itu. Beriman dengan hukum yang dilaksanakan. Beza dengan negara tidak Islam, dia tidak termasuk dalam kepercayaan, dalam iman. Itu pelaksanaan biasa saja. Orang Islam ni tidak. Pelaksanaan hukum Islam bila dilaksanakan, pelaksana kerajaan, orang politik, rakyat pun dia kena beriman dengan hukum tu. Katakanlah bila hukum Islam berjalan dalam sebuah negara Islam, tiba-tiba dilaksanakan hukum, ada rakyat tak suka hukum tu, bahaya tu. Dia boleh rosak akidah tu. Tu hati-hati. Sebab tu umat Islam ni dari masa ke semasa dia kena dididik supaya menerima wahyu, termasuklah hukum tu. Sebab tu anak guna bahasa pelaksanaan hukum bukan sekadar zahir tapi termasuk dalam iman. Kaitan ayat ini dengan walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Qisas memberikan hak kepada waris untuk menghadkannya agar tidak berlaku kezaliman baharu, sekaligus memelihara hayat dan kestabilan sosial. Maknanya Allah beri hak. Beri hak ni maksudnya kita keluarga ni kita boleh maafkan. Boleh. Anak rasa payah kat lah tu. Anak duk mikir kok. Katakanlah dia bunuh ayah kita nak maaf? Dah lah, tak apalah, kita tak maaf, tak apa. Kita kata tak, kita nak laksanakan hukum, nak suruh dia kena bunuh bila sabit ki. Tapi boleh. Allah punya, mana kita ada peluang, tak apalah saya maafkan dia. Saya nak dia kena bayar 1 juta ke misalnya. Kajian fikirlah pula munasabah kau minta 1 juta tu. Kajian tentukan. Jadi kena bayar. Tapi setengah ulama kata dia tak selesai juga tu. Dia akan bicara semula di hari akhirat. Ki bunuh ni berat hari akhirat. Sahabat Nabi pun ada berpendapat, misalnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata kenapa semula? Tak silapnya Ibnu Mas'ud boleh cek balik lah. Ibnu Mas'ud, kau Ibnu Abbas rasanya ni. Tu ayat tu lah. Ayat tu, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa dia bunuh orang beriman dengan tanpa keizinan syariat, dia akan kekal dalam neraka. Mana tak sesat di dunia kecuali dia dihukum bunuh baru sesat. Patuhan ni lagu mana? Kalau dimaafkan ni lagu mana? Jadi bagi yang berpendapat kata tetap dibicarakan, sebab maaf ni bukan Tuhan punya hak, bukan orang kena bunuh waris dia, sebab dia boleh jadi kerana dia nak dia tu kena boleh 500,000, tak apa tak payah bunuh. Kau ini mati dah. Sebab tu setengah ulama kata tak boleh. Jadi maknanya penyelesaian di hari akhiratnya macam mana? Allah beri peluang kepada si mati hak kena bunuh tadi, dia nak maaf ke tidak? Ada berlaku gitu. Kalau dia nak maaf, kalau dia kata saya nak tuntut hak saya, maka dia ambil pahala kawan itu diberi pada dia. Tak selesai lagi, dia ambil dosa dia, dia letak atas si pembunuh. Tu cara dia. Berat dia tak ki bunuh.
Atas dunia boleh lepas, di hari akhirat bermasalah besar. Dia berhadapan dengan masalah besar. Sebab tu jangan minta berlindung pada Allah, jangan sampai mereka hilang pertimbangan sehingga jadi pembunuh. Implikasi kaedah dalam kehidupan manusia, kalau hukum ni berjalan, kalau hukum Islam ni berjalan dalam keadaan daripada pemimpin sampai rakyat beriman dengan hukum ni sebagai hukum Allah, beriman pada Quran lah maksudnya. Apa? Yang pertama sekali, para ulama kontemporari menekankan bahawa kaedah ini mengajar kita tentang kedaulatan undang-undang, kepastian hukum. Masyarakat akan stabil apabila undang-undang dilaksanakan secara saksama tanpa mengira status. Sebab dalam ayat tadi, ayat yang lengkap tadi, dia sebut, maknanya tak kira orang merdeka ke, asal berlaku pembunuhan, bunuh hamba pun tetap kena bunuh. Dia tak kira. Tak ada kasta dalam agama. Jadi orang rasa selamat. Sebab zaman feudal dulu, kadang-kadang kalau bangsawan bunuh tu pakai lepas gitu. Bayar buih saya. Bahaya ke? Anda baca dalam sejarah. Bila orang yang berkasta rendah dibunuh oleh orang yang berkasta tinggi, golongan elit, kadang-kadang dia bayar dengan sekota. Pada keluarga dia. Enggak kahwin ni beribu hutang. Pelik apa? Jadi menyebabkan manusia tak takut. Orang kaya ni boleh buat sewenang-wenang. Dalam agama Islam tidak. Tak ada. Sebab tu anak kata dia berkait dengan keimanan. Yang kedua, berlaku keseimbangan hak. Hak masa untuk mendapat keadilan adalah sama penting dengan hak tertuduh untuk mendapat perbicaraan yang adil. Bila sabit kes, ada bukti yang cukup, maka dilaksanakan hukuman tak adil lah. Sama ada bunuh atas permintaan keluarga dia ataupun dimaafkan dengan bayar diat itu. Itu berlaku. Lepas tu dia ada lagi hukum tu dalam kitab fiqh. Dia panggil sistem paru lagi. Dia akan diperhati oleh kerajaan. Kerajaan tak lepas gitu, kes ni dia tengoklah. Misalnya dia kena buat laporan sebulan sekali ke, kena mari tengok. Ada pula pihak pemantau dia tu. Berubah ke tidak perangan. Dia ada pula kaedah tu. Yang ketiga, kesucian nyawa. Kaedah ini meletakkan nilai nyawa manusia pada kedudukan yang paling tinggi dalam perundangan Islam. Ni dia panggil kaedah maqasid syariah. Ni lah panggil maqasid. Dia salah satunya ni hifzun nafs, jaga nyawa. Kelima, ke maqasid ni dah jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan, jaga harta, jaga maruah. Nah, manusia 5 perkara tu. Itulah orang panggil asas agama kita. Nak jaga tu. Baik. Sesiapa yang memerhati realiti negara-negara di dunia secara umum, sama ada negara muslim maupun bukan muslim, akan mendapati bahawa kadar pembunuhan adalah rendah di negara-negara yang melaksanakan hukum bunuh terhadap pembunuh. Perkara ini telah diisyaratkan oleh Al-Alamah Asy-Syanqiti, yang mana beliau menjelaskan hikmat dia dengan berkata, ni Al-Alamah Asy-Syanqiti kata, kerana hukum qisas adalah pencegah nakalan minallah, pencegah daripada Allah daripada berulang berlaku pembunuhan, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah dalam ayat yang disebutkan sebelum ini, maka jadi berkurang kes jenayah itu. Sebab kisah-kisah ni hadirat, dia bukan semata-mata bunuh pembunuh, tidak. Dia bukan sekadar itu. Kalau orang Islam pun faham itu, maknanya dia ni sangat jahil tentang hukum dia sendiri. Kisah-kisah ni dia bukan semata-mata bunuh pembunuh, tidak. Tapi dia merupakan satu bentuk kepercayaan terhadap hukum Tuhan, terhadap iman itu. Kalau kita nak buktikan kita beriman, kita semaya. Semaya itu bukti keiman. Puasa tu bukan semata-mata menahan dahaga dan lapar. Mana-mana agama pun ada puasa. Setengah agama tu puasa lebih teruk daripada kita. 2 hari straight puasa. Ada setengah tu bila puasa buka, puasa pula lepas hari tu. Malam buka sejak ada juga. Nak ayat berlapar tu lebih teruk dari kita. Islam bukan nak berlapar. Sebenarnya kita beriman dengan perintah Tuhan. Ni begitulah juga. Sebab tu kalau buat dalam keadaan tanpa ada kesedaran yang tinggi, tak jadi. Baik, adapun dakwaan musuh-musuh Islam mengatakan bahawa kisah tidak selari dengan kebijaksanaan, kerana dia boleh mengurangkan jumlah ahli masyarakat dengan membunuh orang kedua. Orang tu bunuh orang ni, bunuh pula orang ni. Jadi 2 orang mati. Ada mikir lagu. Sebab tu dia kena ya ulil albab. Baik, dan mereka mendakwa pembunuh sepatutnya dihukum selain daripada bunuh seperti dipenjarakan. Maka dakwaan seumpama itu adalah kata-kata yang tidak berasas dan jauh daripada kebijaksanaan. Kalau kita nak ambil kes mudah lah, kalau dia terbukti semua orang tahu, dia rekod ni zaman Umar bin Abdul Aziz, bila dilaksanakan hukum Islam, dalam zaman dia merintah tu ada disebut tu berlaku kecurian tidak lebih 3 kes saja. Banyak ke dalam masa dia merintah tak lebih 3 kes berkat pelaksanaan Islam. Itulah hukum potong tangan tu.
Kadang-kadang manusia yang tidak ulil albab ni, dia mikir lagu ni. Dia kata kalau potong tangan, pudah habis. Dulu ada orang politik kacak gitu. Ya ada. Dia ingat kalau bila kerak tangan, orang jadi titik nak curi. Kalau bila potong tangan, semua jadi minat nak curi. Itu kata tidak. Dia kena ya ulil albab. Itulah yang hati-hati. Sebab itulah kita kena beriman dengan hukum ni. Baik, seterusnya kita habis. Jadi kenapa berlaku di negara-negara yang tidak Islam, yang tidak laksana hukum ni, walaupun ada hukum penjara dan sebagainya, tapi terus-menerus kes itu berlaku? Kerana hukuman penjara tidak mampu mencegah manusia daripada melakukan pembunuhan. Malah ada yang melahirkan zodiak dalam penjara sehingga menambah jumlah ahli masyarakat dalam keadaan yang tidak produktif. Sekiranya hukuman itu tidak bersifat mencegah, maka golongan yang jahil akan terus melakukan pembunuhan dan akhirnya menyebabkan penyusutan ahli masyarakat menjadi berganda-ganda akibat kekerapan jenayah pembunuhan tersebut. Cuba hati-hati tengok dalam internet kes pemerdagangan manusia berlaku di Kemboja, di Vietnam dan sebagainya. Dahsyat. Sehingga kadang-kadang daripada China tu dia agak rangkaian antarabangsa pula. Anda tengok di China tu hak terlibat dalam jual organ, dia pakai bunuh tu. Rakyat dia ramai tak apa, bunuh pun tak luar. Dia pakai tembak tak kepala. Wis putih peluru, jangan rugi ke peluru nak bunuh orang. Wis putih peluru ke. Peluru rosak-rosak dah apa asal kena. Seolah-olah begitu. Tak perlu, tak layak hidup. Dia akan bunuh juga. Cuma Islam ni mari dalam bentuk beriman dulu dengan hukum ni. Baru dia ada nakalam minum. Puasa tapi tak beriman. Tidak boleh membentuk peribadi manusia kalau puasa lah dia buat dia. Tengok dalam internet. Orang panggil Rijaluddin, tokoh-tokoh agama dia. Bila dia suluk setahun tu tak, makan bau bila 3 hari sekali. Dia buat tu. Bila dia sesat cukup setahun tu kan, seperti baru lahir. Banyak buat. Bulu di tubuh ni banyak kita tengok pun lebih pada binatang. Agama tu belah tu. Baik, kesimpulannya, baik, kaedah walakum fil qisas hayatun. Dalam hukum kisas ada kehidupan. Kaedah ni mengajar kita bahawa ketegasan dalam undang-undang bukanlah bertujuan untuk bersikap kejam, tetapi untuk melindungi kehormatan dan kelangsungan hidup manusia sejagat. Ia adalah ubat yang pahit bagi menjamin kesihatan masyarakat yang berpanjang. Cuma nak laksana ke hukum ni, dia ada mukadimah-mukadimah yang perlu dibuat. Hak tu bahagian teknikal, kajian tahulah. Misalnya kalau enactment hukum hudud Kelantan, anda pernah tanya Timbalan Menteri Besar Kelantan sekarang lah, dia salah seorang yang terlibat dalam draft hudud tu. Dia gabung dengan tenaga antarabangsa tu nak buat bukan main-main. Anda pernah tanya dia? Direct anda tanya dia. Dia kata, Sadin kata, sebenarnya nak laksana ke hudud ni dia kena melalui 13 proses. Baru potong tangan, bukan kata curi pukul sebelah, pukul 12 tu gerak. No, tidak gitu. Udra'ul hudud bisyubhat. Ada syubhat tak boleh laksana ke hudud. Mungkin kena hukum takzir saja. Hukum takzir saja. Kalau tak sabit lepas pada gitu. Itu lebih baik daripada tersalah menghukum. Dalam agama kita lebih baik lagi. Kalau sebab itulah sebenarnya bagi anak, kalau laksana ke hukum Islam dia menjadi satu penarik kepada orang-orang non-Muslim tu. Dia tengok hukum Islam ni memang adil. Tapi untuk melindungi kehormatan dan kelangsungan hidup manusia sejagat, ia adalah ubat yang pahit bagi menjamin kesihatan masyarakat yang berpanjangan. Walaupun pahit pun sebab ubat tu berkesan. Sebab sekena telan juga. Kaedah yang ke-20 dipetik daripada ayat 18 suratul Hajj. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Sesiapa yang Allah hina dia, tak ada seorang pun boleh mulia ke dia. Berat ni hadirat. Ana duk mikir ni bila Allah nak hina kita dengan sebab kesalahan kita dan kita tak bertaubat daripada kesalahan tu, tak ada siapa pun boleh mulia ke kita. Allah sekat dah pemuliaan itu, tak siapa kita. Dia siapa kita ni adalah kehinaan. Tak ada siapa boleh. Itu nak ayat kuasa Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Apa jadi gitu? Baik, cuba kita tengok. Ayat 18 suratul Hajj ini merupakan salah satu kaedah utama tentang keadilan dan juga pembalasan Allah di hari dunia. Hari akhirat tak sekira lah, berat lagi. Dengan memahami dan mentadabbur kandungan ayat ini secara cermat, tentu akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kehidupan seseorang yang beriman. Terutama sekali ketika kaedah ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lembaran sejarah masa lampau dengan kenyataan masa sekarang, baik itu pada tataran individu
maupun pada masyarakat, sama ada berkait dengan individu ataupun berkait dengan masyarakat. Kadang-kadang penghinaan Allah ni dengan sebab kesalahan masyarakat itu dihina. Bukan sekadar individu, masyarakat itu dihina. Seperti mana berlaku pada Bani Israel. Itu sejarah, tak boleh nak kalah. Hadirat kena baca tentang Bani Israel ni, sebab dalam Quran paling banyaklah cerita tentang dia. Bangsa paling terhormat satu ketika dulu, kemudian kerana kesalahan dia tak bertaubat daripada kesalahan dia, generasi ke generasi berkekalan, seolah-olah penyakit kerohanian tu, jahat tu menjadi mari penyakit warisan. Jadi penyakit warisan, genetik pula, seolah-olah gitu. Sampai zaman Nabi, dalam Quran sebut perangai tu ada lagi. Jahat dia tu, deki, tak saya berkongsi nikmat, kapitalis, teruk semua dia. Baik. Allah hina, padahalnya Nabi, pemimpin politik semua Nabi di zaman dia. Bahkan dalam riwayat yang sahih, dalam kitab Imam Tahawi sebut, bila mati seorang pemimpin, Allah lahirkan pemimpin lain. Semua Nabi pemimpin dia tu. Tapi teruk. Akhir sekali, semulia itu asalnya. Bila Allah hina siapa hari ini hadirat, kalau dia nak pergi melancongkan, dia akan ubah identiti dia supaya orang tak nampak dia tu Yahudi. Isu Yahudi, isu kita kata Israel, isu Zionis itu satu perbincangan lain pula. Kok jahat lah ni Zionis lah. Tapi kukuk mana pun Yahudi lah tu. Kukuk mana pun bangsa tu. Sebenarnya setengah ulama' dia kata Yahudi ni agama. Bangsa tu Bani Israel. Tapi setengah kata akhir sekali dia berlaku macam perubahan pada agama tu jadi semacam bangsa. Ada juga yang kata begitu. Baik. Cuba kita tengok di sini. Dengan mengutip ayat ni, jadi kita nak faham wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Kita kena baca ayat ni dengan lengkap. Insya-Allah kita boleh faham. Baik, kita nak baca. Sebelum kita nak petik potongan ayat tu, kita nak faham ayat hak lengkap. Ayat ni ayat 18 surah Al-Hajj. Cuba tengok ayat ni. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. Kemudian ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Apakah kamu tidak mengetahui bahawa kepada Allah sujud apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, berupa matahari, bulan, bintang, gunung, pokok-pokok, binatang-binatang yang melata dan sebahagian besar daripada manusia. Kalau kita tengok sini, hidup di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pokok-pokok, binatang-binatang, semua. Lepas tu dia sebut waktu kita kecil hati tu, dan sebahagian daripada manusia. Dia sebut sebahagian manusia. Bila siapa gian manusia sebahagian, apa maksudnya? Maknanya manusia ni ada yang tidak sujud kepada Allah, tidak beriman pada Allah. Tapi pokok kayu semua, binatang pun semua. Tak ada binatang melakukan liwat, ada. Dan ramai di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tiada seorang pun yang mampu memuliakannya. Tak ada. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Allah ni bila dia nak buat, dia kata kun fayakun. Dia kata jadi. Bila seseorang itu Allah hukum dia dengan Allah hina atas dunia, dia hina teruk lebih pada binatang. Tak nak agam, tak jadi. Orang tu tak beci. Baik, sekarang ni kita nak tengok, nak faham ayat ni dalam konteks yang keseluruhan. Ketika kita baca ayat ni, Dr. Umar bin Abdullah Muqbil ni, dia kata bila kita baca ayat ni, kita akan mengetahui bahawa gambaran kemuliaan hamba yang paling kemuncak adalah bila mana dia berjaya mentauhidkan Tuhan yang menciptanya. Dia mengesahkan Tuhan yang menciptakannya sebagai Tuhan yang disembah. Dia nyatakan pemuliaan dia terhadap Tuhan yang menciptakan dia dalam bentuk dia sembah Tuhan itu. Ni orang panggil rububiyah dan uluhiyah. Dia maksud dia kita buat biar jadi nyata, biar jadi real, menjelma ke dalam tindakan yang nyata. Maknanya kita merealisasikan perkara ini dan kita menampilkan secara emosi kita, secara sikap kita, bahawa kita tunduk kepada Allah dengan cara kita sujud kepada dia. Sebab tu semaya ni 5 waktu. Patut sunat lagi, banyak lagi. Merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan
pelindungnya, yakni Allah, penciptanya, yakni Allah, pemberi rezeki kepadanya, yakni Allah. Kerana sebab kebahagiaan, sebab keselesaan hidup dan kemenangan hidup berada di tangan Allah, bukan tangan makhluk. Kita melakukan semua itu dengan penuh pengakuan yang ikhlas bahawa itu merupakan kewajipan kita yang kita kena tunaikan kepada Allah, mengharap kemuliaan Allah dan takut akan siksa. Bila kita baca ayat ni, dia sebut gini, mana ayat ni dia letak kepada kita mana dua keadaan. Keadaan manusia dihina dan keadaan manusia dimuliakan. Lepas tu dia timbul. Lepas tu bawah tu kita buat, kenapa manusia dihina? Kenapa manusia dimuliakan oleh Allah? Apa sebab? Allah dia tidak buat sesuatu tanpa sebab. Kenapa Allah memuliakan manusia? Apa sebab dia? Dan apa sebab Allah hinakan manusia? Apa sebab? Sini pun ada buat dah sebenarnya. Ada sudah isyarat ni. Sujud tu apa makna sujud? Kalau kita tengok dalam tafsir, sujud yang dikatakan dalam ayat ni, yang disebut dalam ayat ni, alam tara annallah yasjudu lahu. Sujud di sini maksud dianya kita serah hidup kita kepada Allah dengan erti kita melaksanakan suruhan Allah, kita meninggalkan larangan Allah. Dua perkara tu ya sebenarnya hidup kita. Kita dikatakan mukmin, muslim yang benar-benar, yang hakiki, orang yang bertakwa yang hakiki bila kita buat dua perkara. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Itulah Imam Malik kata makna takwa. Itulah makna takwa. Jadi kita boleh buat kesimpulan sini sebelum kita pergi lebih jauh, bahawa kalau bila kita sudah yakin keputusan kaedah Tuhan kata tak ada orang boleh hina ke seorang kalau Allah mulia orang itu. Seluruh manusia nak hina seorang itu tak jadi kalau Allah mulia ke kita. Begitulah sebaliknya. Kalau Allah sudah tentukan orang ni hina, tak ada siapa boleh angkat kedudukan dia jadi mulia. Tak ada. Kalau kita tak percaya kau tu, itu lain kira. Maknanya kita ni tidak Islam lah. Kita ni tidak beriman lah sebenarnya. Bila kita terima hak tu, lepas tu bagaimana kita nak jadi orang yang mulia? Tak ada. Bila sebut sujud dalam ayat ni, maknanya taat. Taat tu ada dua. Sepanjang sebut tadi. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa lah. Kena buat. Lepas tu kita kata, oi, nak buat semua tak boleh. Betul lah man. Sebab tu Allah timbang. Kalau banyak orang baik, masuk surga tu ringkas. Allah tidak buat kita sepanjang Nabi. Tak ada rasa sikit abuk. Hot. Siapa kalau kata, biarlah kita buat gini andai. Benda ni tak betul ni andai. Tapi Tuhan tak buat itu. Atas rasa rahmat Tuhan. Katakanlah. Tuhan kata aku nak pahalamu tu mesti jangan kurang 80%. Lepas kita kata. Kalau timbang saya seorang karat 79. Tak lepas. Lagu mana aku? Kita kata ikutlah suruh Tuhan. Kawan tak rapat boleh siapa lah 80. Biarlah pah tak pah pun. Ini bukan perasaan ni. Kesan dia neraka ni. Tapi Tuhan tak buat gitu. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam hadis ulama kata Tuhan boleh buat. Dengan sebab kebaikan saya, Tuhan boleh masuk surga dengan kita. Sebab masuk surga, masuk neraka ni dia saja, Nabi tadi. Sebab tu dalam hadis orang nak keputusan masuk neraka dah. Tak jadi dengan sebab syafaat. Tapi tak tahulah syafaat tu siapa dia boleh. Syafaat tu kita berharap dengan beramal. Jangan berharap tanpa amal. Jadi berharap surga tapi tak beramal. Baik, sekarang ni kita nak faham mula ni. Makna kita nak dimuliakan orang yang mati dalam keadaan Allah muliakan, dia akan dapat kebaikan di hari akhirat. Dia akan masuk surga. Jadi kena buatlah. Kaedah ini hadir, anda juga akan mengetahui kata Dr. Umar bin Muhammad Muqbil ni, anda juga bila anda baca ayat tadi faham molek tadabbur, anda juga akan mengetahui bahawa gambaran hina seseorang hamba bila dia tidak mau patuh kepada Allah. Anda ubah terjemah sujud tu makna patuh. Sini ni sujud ni maknanya kita sanggup ikut segala titah perintah Allah. Sehingga kita sanggup letak dahi kita yang paling mulia sama level dengan kaki kita bila Tuhan suruh. Jadi kita akan tahu daripada ayat ni gambaran kehinaan dan kerendahan seseorang hamba kerana dia tidak patuh kepada Allah, dia syirik kepada Allah dengan memberi sifat-sifat Tuhan kepada makhluk. Dia kata guru saya ni tahu perkara gaib. Tu bahaya. Dia boleh bawa pada syirik. Saya tak berani ni nak kritik guru saya walaupun guru saya duduk 1000 km sebab dia boleh dengar. Bahaya. Dia boleh rosak akidah tu main-main. Boleh rosak. Dia buat marilah cerita. Dia kata dia sebut kanan diri ni.
Dia kata ada anak murid dia duduk di Kelantan ni, dia macam prejudis pada guru dia. Guru dia duduk di wilayah persekutuan. Jadi bila dia pergi jumpa guru dia, setahun sekali dia kena jumpa guru. Nak tengok muka guru tu. Dia pergi tu, bila tengok muka guru, dia jadi terduduk, tak boleh nak bangun. Macam kambing. Tak boleh. Jadi ngakak. Orang lain semua jalan, dia ngakak. Akhir sekali, Tok Guru dia kata ada buat salah ke dia. Dia pun mengaku. Dia duduk ngopak Tok Guru dia, tu bahasa mudah. Dia duduk ngopak Tok Guru dia. Dia pun minta maaf Tok Guru dia pun doa kat ampun, dia boleh bangun lalu. Anak murid ni takut. Anak tanya dia, "Entah tengok dia ke?" Dia tak ada ya. Sama pula tu lah dia. Lepas tu kalau tengok sendiri pun jangan percaya. Sebab ni mesti ada pengaruh jin ke pengaruh, mesti ada. Anak tengok depan anak ni. Tok Guru anak naik depan guru tak ada dia. Anak tak percaya. 2 kali berlaku. Dua guru ni sesak berlaku. Dia kata dia nak praktik, dia panggil ilmu gerak kilat. Gerak kilat. Gerak khas tu lah, ini gerak kilat. Anak duduk belakang dia. Hilang tajuk. Dalam keadaan cerah. Kita pun nak klik dia duduk minum air. Cicah tu. Anak rakyat kugan, aku tak percaya bagian ni atau bagian sahih ni. Apa kita kata gitu? Sebab kita yakin manusia ni dia panggil makhluk musyahadah. Jelas. Manusia ni makhluk yang boleh dilihat. Dia tak boleh ngaib manusia ni. Memang gitu tu hebat. Nabi tak boleh ngaib. Mana kalau kita kata ada orang yang boleh ngaib, dia sendiri boleh ngaib tanpa bantuan makhluk halus, tanpa jin tutup dia, maka kita kata dia lebih pada Nabi. Dan ngaib-ngaib ni bukan kelebihan dalam agama. Bukan kelebihan. Tak ada seorang ulama kata siapa dia boleh ngaib masuk syurga. Jadi kalau ada orang sebut tubuh dia boleh ngaib, mana tubuh dia tu bermasalah. Bermasalah. Sebab Nabi tak boleh ngaib, sahabat tak boleh ngaib, dan makhluk manusia tak boleh ngaib. Jadi kalau dia boleh ngaib, mesti dia ada pertolongan makhluk halus. Dan umat Islam, orang Islam tidak diajar hidup gitu. Kena ingat kita. Jangan orang mudah tipu kita. Dalam YouTube kan, tarekat dia ni hebat, Tok Guru dia pengasah dia ni, siapa dia kecing atas batu jadi mah. Hebat tak hebat. Boleh tengok dalam internet. Orang rantai kita tu. Selisih sama dengan anak kebetulan. Dia 2 minggu sekali dia pergi. Masa tu pergi ngajar ni Selangor. Dalam YouTube hebat. Tarekat Syadziliyah nama. Kecing atas batu jadi mah. Tapi ada orang percaya tu. Orang Islam dia tak kata pengaruh. Banyak tak kita jumpa. Guru kita ni hebat ni. Tinggi tak tinggi ilmu dia ni, kalau dia mengajar tak ada siapa boleh faham. Tinggi. Dia bukan guna bahasa kita, dia guna kita semua. Anak murid tak faham. Kalau dia mengajar kita tak faham. Tu ketinggian ilmu Tok Guru dia. Tu dia. Ni puasa ni. Jalan. Apa dia? Mandi kena lepas ngori, takut masuk air sikit lingo, batal puasa. Takut masuk ke ruang lingo ni kan. Masuk sikit lah. Batal puasa. Jadi nak mandi tak boleh, kena mandi selepas ngori. Busuk ngai pun. Ada lagi hal lain tak gamak nak sebut. Berat hati-hati. Kalau setara tu bawa agama hati-hati. Orang Islam dah pun dengung. So baru nak masuk Islam. Dia kata agama apa lagu ni? So agama bawa lagu tu. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Nak ambil sikit lagi kan. Kalau kita tengok di sini, kata Syekh Omar lagi, kalau kita tengok makhluk-makhluk lain lah. Misalnya gunung, pokok kayu, binatang-binatang. Maknanya kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah sebut dengan terang makhluk selain manusia. Tak kira lah jin atau biarlah makhluk lain. Semua tunduk pada Allah. Pokok, kayu, batu, apa yang kata sungai, laut. Tak ada menderhaka pada Allah SWT. Tak ada. Padahalnya manusia ni ahsani taqwim, sebaik-baik kerja dia. Tak patut gitu. Jadi makhluk-makhluk yang tidak mukallaf ni ikut pula sunnatullah itu. Kita tidak. Kaedah ini dipetik daripada ayat ni untuk menjelaskan tentang siapa orang yang memandang remeh siksaan Allah, iaitu yang menghinakan diri mereka sendiri dengan melakukan syirik kepada Allah. Itulah sebenarnya. Jadi bila seseorang itu memandang ringan, orang panggil implikasi syirik. Bila buat syirik, implikasi dia gede. Dia pandang rendah. Bila buat maksiat begini, dia pandang rendah. Maknanya dia menganggap siksaan Allah itu tidak real, tidak sebenar. Khayalan saja. Semacam tak percaya secara hakikat. Orang inilah orang yang dihina oleh Allah SWT. Allah hina macam mana? Allah hina dengan menyeksa dia. Orang dipanjang ni kalau nak bincang macam ni. Allah hina dengan menyeksa. Sebab kalau dalam ayat ni Allah sebut Allah akan hina dia. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ramai yang berhak mendapat azab dalam ayat ni. Cuba tengok. Wa katsirun haqqa alaihi al'azab,
Dan ramai di kalangan manusia yang haqqa ni maknanya yang layak dikenakan azab. Layak dikenakan azab. Apa dia layak dikenakan azab? Sebab dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Maksiat paling besar dia syirik itulah. Kenapa syirik dianggap dosa yang paling teruk dalam banyak-banyak dosa? Sebab apa? Dan ramai yang berhak mendapat azab. Dan ketika mereka mendapatkan seksaan daripada Allah, tak ada seorang pun yang boleh membantu dan memberinya syafaat. Kenapa? Kalau kita baca dalam mana-mana kitab lah, kalau sebut tentang perbuatan dosa sehingga dikenakan azab itu, memang biasa dia akan sebut hak paling teruknya syirik. Apa syirik ni? Orang panggil akbarul kabair, dosa besar yang terbesar. Sehingga kalau dalam Quran kata kalau seorang itu mati dalam keadaan bawa dosa besar, ada kemungkinan Allah ampun lagi. Dan kita pun boleh berdoa keampunan kepada Allah untuk dia. Tapi kalau seorang itu mati dalam keadaan dosa besar tu syirik, kita tidak dibenarkan doa kebaikan dan keampunan kepada dia. Dan Allah kata aku tidak akan maaf dia. Setengah ulama kata itulah apa ni? Ayat tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ayat tu. Allah akan innallaha yaghfiru. Allah akan memberikan ampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah tidak akan ampun orang yang mati dalam keadaan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Sabila ada sabila. Dan Allah akan ampunkan doa selain daripada tu. Duna dzalik, selain daripada syirik. Maknanya mati bawa dosa besar kalau tidak syirik, Allah tetap akan ada peluang atas masyiatullah. Allah tetap akan ampunkan. Tapi kalau syirik, tidak. Setahu mana syirik? Syirik ni hadirat. Kalau anda nak guna bahasa mudah, anda nak sebut beberapa perkara. Kenapa syirik ni berat? Sebab syirik ni hadirat dosa yang berkait dengan Allah secara langsung. Tak ada diselangi oleh dinding di tengah. Dia direct dengan Tuhan. Dosa syirik ni dosa manusia buat antara dia dengan Tuhan secara langsung. Baik tu. Yang kedua, dosa lagu mana tu? Dosa tu sebenarnya dia tak percaya Tuhan ni sebagai Tuhan. Dia tak percaya, dia ragu tentang kemampuan Tuhan. Sebab tu dia cari Tuhan lain juga. Anda nak ambil contoh paling mudah. Anda duk baca Quran, kita faham ada beberapa ayat untuk mana syirik untuk kita mudah faham. Walaupun ini syirik kecil, tapi kita boleh faham syirik besar. Orang panggil riak tu. Riak ni ke dia riak ni? Nabi kata aku paling bimbang ni, aku bimbang. Riak ni manusia buat benda baik. Benda tu baik, bukan benda bid'ah. Benda baik, benda sunnah. Tetapi tak pada lagi Tuhan tengok. Nak suruh orang lain juga tengok. Tak pada lagi Tuhan memberi kelebihan. Nak suruh orang lain beri kelebihan dengan pujian-pujian dan semua. Tak ada. Itu maknanya. Itu mana syirik. Tu syirik kecil tu. Makna syirik besar lebih lagi lah daripada tu. Sekadar nak suruh orang tengok, tak pada lagi Tuhan kata aku tengok, aku tahu, aku jual pala, tak ada lagi. Nak suruh orang lain tengok juga. Maka Allah kata tu syirik. Tapi bukan syirik besar. Maknanya syirik kecil tu, gitu pun syirik dah nama. Jadi makna syirik besar berat lagi. Syirik besar lagu mana? Kita ambil contoh. Dia kalau guna bahasa Kelantan ni, dia tak harap lagi dengan Tuhan. Dia harap ke benda lain. Kalau berdoa tak harap lagi Tuhan terima, seolah macam tak percaya lagi. Sehingga nak minta bantuan lain. Berdoa kepada yang lain. Tak yakin lagi dengan Tuhan. Wa qala rabbukum ud'uni astab ada lagi. Minta lagi dengan yang lain. Itu kan? Mudah. Yang ketiga, syirik ini maknanya dia sedang merosakkan institusi ketuhanan. Itu sebenarnya. Hak tu paling berat. Dia merosakkan institusi ketuhanan. Jadi hak Tuhan kata aku maha berkuasa, dia kata tidak. Walaupun dia tak kata dengan lidah, dia kata dengan perbuatan dia. Yang keempat, syirik ni mana seseorang tu dia telah melantik Tuhan lain dengan memberikan sifat Tuhan walaupun sekecil-kecilnya kepada makhluk. Itu makna syirik. Sebab tu anda kata ada syiriknya antara dosa kita dengan Allah dari. Tak berkait dengan manusia sikit. Hakikat sebenarnya. Itu besar syirik. Syah Ismail Syahid dalam kitab Risalatul Tauhid. Dalam kitab Risalatul Tauhid, Syah Ismail Syahid ni cucu Syah Wali Dia sebut gini. Dia kata syirik ni sebenarnya manusia ni dia nak protes Tuhan. Dia nak kata, walaupun dia tak kata. Dengan perbuatan tu seolah dia kata adalah orang lain pun ada juga kuasa sepenuh. Dia kalau dalam sebuah kerajaan yang berdaulat ni kata, kalau rakyat dia demonstrasi tak apa lagi. Tapi kalau dia tengok rakyat dia nak menggulingkan dia dan dia tengok rakyat dia sedang berusaha nak menggulingkan dia, nak lantik pemimpin lain,
dia akan bertindak dengan sekerah-kerah. Dia akan guna kuasa yang di-Pertuan Agong. Dalam sejarah Malaysia sekali baru guna akta yang di-Pertuan Agong. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab hal tu dia nak syirik dengan kerajaan, nak antik kerajaan dengan cara yang tidak terhormat. Kerajaan akan bertindak. Dan dalam peraturan undang-undang di Malaysia kita ni, orang tu bila sudah dicah gitu dia hilang keistimewaan. Mana kerajaan boleh tembak dia, macam-macam boleh buat. Apa tu? Sebab dia nak menggulingkan kerajaan. Syirik ni hakikat gitu. Nak hati Tuhan lain, tak percaya pada Tuhan mana ada. Walaupun sebesar zarah pun Tuhan tak sih. Baik, kalau seorang isteri lah, minta maaf lah, ni contoh mudah. Di rumah ni ketua dia suami. Kalau isteri dia nak cabar dia, nak jadi boh. Kan dia timbalan dengan pengurusi, kan dia balas sama. Isteri dia duk puji, baiklah tok lelaki kau tu sama duk kata gitu. Tok lelaki dia kata geram molek. Dia tak puji tu lelaki dia. Dia tidak menghargai tu lelaki. Dia menghargai tu lelaki orang lain. Dia duk puji tu lelaki orang lain. Lagu mana perasaan suami dia? Dia sebut pula atas rumah suami dia, depan suami dia. Mesti suami dia akan rasa kecil hati, rasa tercabar. Hak ni pun sebenarnya Syekh sebenarnya kata Allah ni dia akan lebih tercabar lagi. Sebab apa? Sebab dia beri pada kita segala-gala. Suami tidak beri segala-gala pada isteri. Kerajaan tidak beri segala-gala kepada rakyat dia. Tak beri, tak cukup pun kena usaha sendiri. Allah beri segala-gala pada kita. Semua perkara Allah beri. Allah kata kalau aku tarik sikit mati manusia. Kapir tahu mana baku rezeki, kalau aku tarik mati dia. Oksigen free aku beri segala-gala. Tiba-tiba dia nak cari Tuhan lain lagi. Dia cabar aku. Manusia pun marah susah ke Tuhan. Ibu bapa kita tidak beri segala-gala pada kita, tapi Allah beri segala-gala. Kalau kita faham konsep tu, kita mudah nampaklah apa syirik ni berat sangat. Hal tu tidak mudah faham. Baik, ana ambil soal lagi yang terakhir. Dia kata Syekh Umar Al-Muqbil ni, dia kata cuba cermati, cuba hayati ayat ni, ayat 18 suratul Hajj dengan cermat. Teks ayat di atas disebutkan gini, sesiapa yang dihina, wa man yuhinillah, sesiapa yang dihina oleh Allah. Allah tidak kata sesiapa yang disiksa oleh Allah. Allah tak kata gitu. Wa man yuhinillah. Allah tidak kata wa man yu'adzibullah, wa man yu'adzibuhullah. Allah tak kata gitu. Allah kata sesiapa yang dihinakan oleh Allah. Allah tak kata sesiapa yang disiksa oleh Allah. Bapa Allah guna gitu sini? Kerana penghinaan dan perendahan lebih mendalam maknanya daripada diseksa. Boleh jadi orang yang mulia pun diseksa. Nabi pun ada diseksa. Diseksa ni maksudnya Allah uji dia. Ada kalau Quran sebut Nabi dibelah kepala, ada sebut Nabi dibunuh. Nabi Muhammad sendiri pun dihina oleh kafir Quraisy. Padahal kita kata apa Allah biarkan begitu? Dihina bukan diseksa, bukan bermakna dihina. Bila diseksa, tapi ahli syurga tu kadang-kadang diseksa mana diuji dengan seksaan. Tapi kadang-kadang dia itulah orang paling mulia. Tapi bila sebut dihina, walaupun zahir di dunia tidak diseksa, hidup mati dalam keadaan tenang, nampak zahir, tapi Allah hina dia. Dia gini hadirin. Di hari akhirat dia ni kira-kira ni kalau kita nak guna bahasa orang panggil di dunia, nak guna orang adalah kubur. Orang yang Allah hina ni mati dia kalau Allah hina, walaupun atas dunia tidak dihina. Perkataan dihina tak ada nak sebut di sini. Dia di dunia ni tidak dikenali dalam agama kita sebagai yaumul jaza. Dunia ni dikenali dalam agama kita yaumul amal, hari bekerja. Sebab tu Allah tidak hina, Allah tidak azab manusia semuanya di dunia. Ada Allah azab pun sementara, ada setengah tu tak azab langsung walaupun jahat. Sebab dunia ni bukan tempat azab sebenarnya, tempat amal. Kalau tempat azabnya mana? Akhirat. Lepas tu dalam kubur ni lagu mana? Kubur ni ulama kata muqaddimah azab akhirat. Sebab dalam kubur ni ada juga nikmat. Baik, kita nak tengok azab. Hak azab ni ada. Kalau kita baca, bila dia mati dia akan maghdubi alaihim, dibenci oleh Allah, dihina oleh Allah, dia tak dapat kesenangan. Dia tak boleh nak tidur dalam kubur. Dibahas oleh Syuja'atul Aqra, ular besar mata merah tu. Dia dipukul oleh malaikat. Lepas tu macam-macam kala jengking. Siapa kiamat tu? Tapi dalam riwayat sebut, orang yang mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, walaupun dihina di dunia, dia boleh tidur
lena sampai dibangkitkan. Bahkan Nabi kata dalam riwayat sahih, bila bilik dia tu luah tak sekira lah, dibuka pintu, masuk udara syurga, masuk udara, dan dia tidur lena tak apa-apa. Siapa kau dibuka, orang panggil apa ni, tanah ni, untuk dia keluar di hari akhirat. Banyak kan? Itu maksud dia. Baik, sebab tu kata bila sebut kalimah dihina dalam bahasa Quran, dia lebih berat daripada diseksa. Kadang-kadang seksaan ni dia boleh penghapus dosa. Seksa ni, kita buat salah, tiba-tiba kita kena sakit. Dalam tempoh sakit tu kita jadi insya ya Allah, ni mungkin kesalahan aku. Dia pun bertaubat masa sakit. Sakit dia lepas tu penghapus dosa tu. Tapi hina, Allah hina dia, tapi Allah buka rezeki seluah-luahnya. Cuba fikir. Allah hina dia, tapi Allah buka rezeki seluah-luahnya. Anak dia jadi belakang, pemotai pun jadi lagi. Bukan sekarang anak, bini dia pun apa bagus, tapi dia sudah dihina oleh Allah. Semaya, tapi Allah buka rezeki. Allah hina dalam bentuk bagi harta, Allah hina dalam bentuk bagi pangkat, Allah hina dalam bentuk bagi pengaruh. Orang lagu ni dia tak bertaubat, dia lemas. Dalam istilah agama dia panggil istidraj, dia panggil. Hak ni paling takut. Imam Ghazali kata hak tu paling takut. Orang dia kena bala ni dia mudah bertaubat. Tapi orang bala dalam bentuk nikmat payah bertaubat. Sebab itulah ulama buat slogan ringkas hati hadrat. Menyesal di dunia kebaikan, menyesal di hari akhirat keburukan. Menyesal di hari akhirat adalah keburukan, menyesal di dunia adalah kebaikan. Kita pun habis sini. Hak ni kita nak bincang pula kalimah karam itu. Bagusnya tu. Cuba tengok ayat dia kan. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Sesiapa yang Allah hina, tak ada siapa yang mukrim. Mukrim ni orang yang boleh muliakan dia. Jadi mulia ni apa makna dalam bahasa agama? Mulia dia gini, karam ni kalau anak ni dalam bahasa mudah, patut kita bincang cerita kelihatan dia panggil lebihan kurniaan. Siapa dia boleh bagi kita lebihan kurniaan? Kadang-kadang kita minta seria dia beri 12 sen. Manusia ni. Kita minta seria dia, kita minta RM10 dia beri RM1 lah. Kadang-kadang kita minta 73,000 dia beri RM1,000 lah. Padahal dia tu ayah besar kita tu. Akhir sekali terpaksa cari duit lain nak beli kapet masjid. Nak ayatnya hadirat. Ana nak sebut di sini, kita sayang kepada ayah kita. Padahal dia tak boleh nak beri pun banyak kara kita. Apa? Sebab banyak kara juga dia beri kita. Karam Allah ni, dia beri segala-galanya. Tak boleh nak bayar. Nah, ya, hal tu kita kebenci akhiratnya. Sebab tu Allah kata, bila aku hina manusia, tak ada siapa pun boleh limpahkan rahmat kepada dia. Sebab apa? Sebab hina dan rahmat aku lakukan. Kalau kita faham ni ada jadi rajin kita beribadat. Kita faham ni kan, jadi rajin kita baca Quran. Kita semangat nak tadabbur Quran. Gitulah hadirat. Kok mana pohon ni kita bincang semula lah. Sebab ni ada buat beberapa catatan ringkas ni untuk kita mudah faham. Jadi anak setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung masih lagi kaedah yang ke-20 dan okay, ada apa-apa persoalan? Kalau ada boleh nak tanya. Ya. Belajar yang keluar baik atau wajib. Belajar berkait nanti untuk semua kan. Ana ulah mula soalan ni. Ada orang kata belajar Quran, belajar wahyu lah. Hadis ni sunat muakkad. Hak wajib mengajar fiqh, tauhid, fiqh, akhlak. Tasawuf. Tasawuf kan. Kita kira gini mudah dah. Hak kita panggil tauhid tu gapo dia sebenarnya? Hak kita panggil fiqh tu gapo dia sebenarnya? Hak kita panggil tasawuf tu gapo dia? Biarlah kita terima tasawuf. Walaupun ana suka guna ni akhlak. Hak tu dalam Quran guna akhlak lah. Lepas tu dalam tu dia ada tazkiyatun nafs. Kalau kita guna tasawuf itu bukan istilah Quran. Itu bukan istilah hadis. Tak usah guna lah. Tak apalah, biarlah kita guna dah. Itu salah faham tu. Sangat salah faham. Sebab apa? Sebab sumber. Hak kita kata tauhid, sumber dia mesti melalui Quran. Kita tak mungkin kenal Tuhan. Kita tak mungkin boleh kata Tuhan tu esa. Tuhan tu sa. Bukan dua, bukan tiga. Sa ya Tuhan tu. Tak mungkin. Kecuali dengan Quran. Sebab tu orang yang tidak dibimbing oleh Quran, Tuhan dia macam-macam. Macam-macam Tuhan. Orang Islam dah ni bila tidak dibimbing oleh Quran, macam-macam juga. Kepercayaan dia bukan berarti Tuhan saja. Dia tak sedar dia telah melakukan syirik nak hari. Sebab tu dalam hadis Nabi kata akan berlaku pada umat dia pagi Islam, petang kafir. Lepas tu malam kafir pula.
Lepas tu hak pagi Islam tu kafir pula. Gitulah sepuluh tukar baju kafir dengan Islam. Nak hari berlaku. Apa? Itu dari segi amalan dan akidah itiqad. Kerana kejahilan tu lah. Jadi sebenarnya hadirat, bila kita ngaji Quran, maksud anak ngaji ni mempelajari Quran secara tadabbur, tafsir, termasuk hadis. Sebab bila kita ngaji Quran, bila kita belajar tadabbur, tafsir Quran, dia tak boleh lari daripada hadis Nabi. Tak mungkin seseorang tu boleh faham Quran tanpa hadis. Tak mungkin. Sebab itulah tak silapnya Imam Syafi'i sebut. Anda tak ingat teks dia dalam bahasa Arab. Dia kata setiap kali kita baca hadis, maknanya kita sedang memahami Al-Quran. Setiap kali kita baca hadis, maknanya kita sedang memahami Al-Quran. Cuma kita tak berasa gitu sebab kita tak mengaji malik. Kadang-kadang tak jumpa guru yang mursyid, yang munasabah. Dengan Quran itulah kita boleh faham akidah tauhid itu. Begitu juga fiqh, semua daripada Quran berlaku. Semua daripada Quran berlaku. Begitulah juga tasawuf, kalau kita panggil akhlak, daripada Quran dan hadis tu. Jadi hak tu sumber. Bila kata hak tu sumber, maka hak tu lah orang panggil yang wajib, bukan sunat muakkad. Mesti ngaji. Kalau tidak, jadi lagu mana? Quran tak ngaji, hadis tak ngaji. Tiba-tiba pun ngaji fiqh saja. Akhir sekali dia akan kata gini lah. Oh, lupa luar. Dia kata siapa dia buang air besar, bila najis tu tubik, masuk mula batal puasa. Kita ngaji lah tu. Dia semelik, kawan dia semelik. Dia turun-turun tu, telucuk, masuk mula. Telucuk bawah tu. Jadi masuk semula sebahagian najis dia ke dalam punggung dia tu. Batal puasa. Ada nak ayat cara tak sifat tapi nak sebut tak gamak. Bab bodoh lah jeruk. Boleh ngajar. Ada lagi kita ada. Ada lagi kita ada. Anda tahu. Kita ngaji, kita tengok. Siapa tu guru kita ni sebab tu dia ada istilah kalau kita ngaji dia dua istilah. Sabqul kalam dengan takalluf. Sabqul kalam ni bahasa terhormat ayatnya salah kecek, salah tulis kitab, salah tulis fakta. Selagi takalluf ni mana buat-buat masalah. Masalah fiqh tidak nak usah pas situ. Dia buat-buat. Jadi hak mudah jadi payah lah bila kita fiqh Islam ni tidak nak sampai situ, tiba-tiba dia buat lebih pada tu. Maka dia telah menyusahkan fiqh. Itulah kan ni. Lepas tu kalau nak mandi kena mandi lepas maghrib, takut masuk air maka ada sikit masuk kuling batal puasa. Boleh mandi. Apa tu? Sebab bagian lah dia kena fiqh dulu sebelum kena Quran hadis. Tu ya bagian. Sepatutnya hadirat ngaji Quran, ngaji hadis jangan tinggal. Nak ngaji fiqh ngajilah. Baru kita boleh gabungkan. Ana nak sebut dah. Biarlah nak sebut ni. Ana ni dah kita ngajar Quran ke. Kadang-kadang kita ngajar, kita ambil Quran, kita ambil akhlak dari sudut Al-Quran. Akhlak tapi mengikut neraca Quran. Abu Bakar Al-Jazairi tulis kira. Tauhid dasar pada Quran. Fiqh dasar pada Quran. Sekali dengan hadis baru betul. Baik, kita ngaji hadis, ngaji hukum, dipanggil ahkam. Ayat-ayat ahkam ngaji. Lepas tu kita ngaji fiqh, baru kita boleh tahu. Ni kalau tidak ada fiqh saja contoh. Lepas tu hadis lemah sangat. Sehingga bila kecek tak boleh nak pasti. Setengah-setengah anak usingnya, anak tahu ni sahabat Nabi, bila dia baca kitab fiqh, bila jumpa hadis dia tak tahu nak rujuk lagu mana hadis tu. Parah tu. Padahal lah ni sistem digital semua. Kadang-kadang dua perkataan masa sepuk tubik lalu. Hadis ni status dia gini, sila rujuk oleh kita ni komplit. Satu tak erti nak buat. Ana rasa malas sebab nak rujuk ni kalau kita nak mengajar ni, kalau kita nak rujuk sesuai, kalau kita ingat ada 4 jam satu sesi, 4 jam kuliah, kadang-kadang lebih. Kalau tu guru kita kalau ada sehari 2 hari rujuk untuk mengajar satu sesi, apa tu takut salah tu lah. Lama hak mau tu kita kata dak orang amal pokok-pokoknya. Hak mau tu kita kata sah. Lepas tu kita sampai kepada orang dalam keadaan kita tak teliti hadis. Sebab apa? Sebab kita tak mahu habis masa merujuk sebelum mengajar. Takut jadi gitulah. Lepas tu mari pula satu stigma apa yang ada dalam kitab semuanya sahih. Tidak ada yang sahih melainkan sahih belaka. Kena hak tu pula penyakit ada hadirat. Sebab sana ni dalam kitab ada sebut kita fikir kita kan nasabah ke tidak. Ana nak sebut terakhir ganti ni. Kita baca dalam kitab pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Kata dalam negara Islam, rumah orang kafir tak boleh tinggi daripada rumah orang Islam. Tak boleh tinggi. Mesti dia kena runtuh. Ke mana kerajaan, negara kata MPKP, PBT lah kita tengok. Dia kena buat undang-undang lah kira. Rumah orang kafir tak boleh tinggi. Lepas tu kalau nak duduk rumah flat ke mana? Kondominium. Dia kena tak bawah sama dia. Tingkat 3 ke bawah dia. Tingkat 4 atas kita. Mungkin kena lebih tinggi. Lepas tu rumah biasa tak boleh.
Praktikal ke tidak kena amal tu? Tak boleh nak amal, tapi kuat tu pendapat tu. Mazhab Syafi'i pun tak amal tu. Nak ayatnya kalau ada dalam kitab, tu pendapat kuat tu. Hak sana kuat ke? Hak nak berok tu. Hak tak boleh mandi siang hari bulan Ramadan. Kuat ke pendapat tu? Fikir. Sebab tu ada dalam kitab. Kena semok pula. Sebab tu kitab ni macam-macam jenis kitab. Klasifikasi kitab. Hak ni kitab muktabar, hak ni tak muktabar. Bukhari tak ada bagi-bagi lagu tu. Benda-benda gitu kena berhati-hati. Kalau kita tak boleh beza hak tu kat hati-hati jadi lagu ni. Hak sebelum ni sebut kalau kita bawa mak kita accident, mak kita mati, kena puasa 2 bulan. Kita agak tu sepos tubuh sehari bulan Ramadan pula. Tebal-tebal bedah kalau 2 orang dah 2 bulan. Dah kalau seorang 2 bulan, 4 bulan. Lepel lagu tu. Sekat jadi doktor gigi lah, payah mati. Tak logik. Agama kita ni kena faham. Sebab tu bagi anak hak tu dia telah merosakkan struktur tu. Struktur ilmu dalam agama tak boleh. Dia asah dia tu. Sebab itulah anak perhati tengok. Waktu masa anak belajar dulu, guru anak sebut, ingat lagi. Dia kata kita belajar hadis dengan belajar fiqh ni kena serentak. Ni kita hadis. Hadis ni Syatul Bukhari, Muslim, Nasai, Ibn Majah. Dia ada berlaku bab akidah. Komplit belajar semua. Hak tu mungkin dia tidak perdetailkan permasalahan fiqh. Rujuklah kitab fiqh. Sebab tak nak masa ngaji untuk guru anak dulu. Hadis, lepas tu dia ada kitab fiqh pula. Fiqh pula bawa macam ni. Ni fiqh hadis. Fiqh tapi alasan semua dia mari dalil hadis. Jaya dalil ulama ada juga. Setengah ni memang dia nak bincang pandangan ulama saja. Dan ulama yang muktabar ni adalah Imam Syafi'i misalnya. Kalau dia nak kecek hukum mesti ada dalil. Imam Syafi'i. Kalau tak ada dalil dia ya ini pemahaman saya. Dia ya tu ya kemah tu. Kitab tu kena ngaji. Imam Syafi'i ni kalau dia nak ayat satu hukum dia mari dalil. Dan itulah metod penulisan kitab Dan kalau dia nak sebut pandangan dia, tapi Quran tak kata gitu. Cuma dia faham. Dia akan sebut kultu, pandangan saya begini. Dia kita boleh tahulah dia pandangan Imam Syafi'i. Ijtihad dia. Mana boleh ambil manfaat. Gitulah hati-hati. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan sambung keadaan yang ke-20. Jadi kena bawa. Gitulah jawapan gitulah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada tersalah dalam isu-isu besar dalam agama ni. Salah tu ada sama. Jadi isu-isu besar menyebabkan jadi sesat. Na'udzubillah, minta berlindung lah. Okey, rasanya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati. Ya? Ada nak tanya? Boleh tak? Masih sama dah kalau nak tanya boleh. Ustaz, silakan. Sama nak tanya. Soalan kita bersama ni. Macam mana Asia mukmin boleh nikahi oleh Firaun? Boleh apa? Boleh nikahi oleh Firaun? Boleh hidup dengan Firaun? Nikahi Firaun? Ya. Dia gini. Ni cerita Asia tu lah. Ni memang ada sebut tu soalan tu dalam kitab ada. Kepelik tu dah. Dia gini hak ni dia kita kena faham. Memang soalan tu ulama sebut dalam tafsir baru sebut. Dan itulah kelebihan Asia-nya. Asia tu dia beriman. Firaun ni kafir. Tiba-tiba jadi suami isteri. Baik, dari segi hukum ulama kata mana zaman tu tak apa. Zaman dia bukan syariat zaman kita. Kita tak boleh. Tu sah yang kedua. Yang keduanya apa dia tak minta cerai? Nak minta cerai dengan Firaun. Ingat Firaun di belah mana? Bahkan dengan sebab dia merahsiakan keimanan dia tu. Akhirnya lepas tu bila Firaun tahu dia kena bunuh kan dia tu. Jadi dia merahsiakan dia tu hak tu disebut kelebihan. Sebab Firaun ni tu dia tak wiru. Cuba tengok bila kalah ahli sihir tu kan, Saharah tu, ahli sihir kalah kan. Habis dia potong tu tangan kaki bersilang tu. Dia potong dia tak dalam penjara, tak makan, dia mati kering gitu. Tu Firaun. Nak minta cerai. Jabat agama pun tak berani waktu pergi sorak. Nak ya buyu sama. Jadi maknanya dia duduk dalam keadaan menyembunyikan keimanan dia wa qalbuhu mutmainnun bil iman itu, hati dia itulah kelebihan dia. Maknanya terseksa dia tu Asia tu. Tapi dia apa nak jaga keimanan. Lepas tu bila tahu kan dia kena kan. Tu gitu ya sebenarnya. Jadi maknanya munafik ni tidak munafik ni berbeza dengan sikap Asia. Sebab Asia tu dia sembunyikan yang baik, dia zahirkan yang tak baik. Munafik ni zahirkan yang baik,
sembunyikan yang tak baik. Asiah sebaliknya. Itu kelebihan dia lah. Payah tu nak buat gitu. Berkali kalau dia lari, Firaun cari kakak dah. Tak boleh nak buat apa. Kita kena faham suasana tu. Nak ayatnya dalam agama kita ni, kalau siapa suasana seperti Firaun tu, asalkan hati kita molek boleh masuk surga lagi. Bahkan ada kelebihan pula situ. Tu nak ayat bagi agama kita. Allah ni dia maha tahu. Keadaan tu. Gitulah sama ni. Dalam kitab boleh sebut gitu ya. Kita pun baru baca tu. Sebab anda duduk tengok kata buat apa, kita pelik juga. Anda baca tu dalam tafsir duduk buat perbandingan tu. Sebab gini. Sebabnya dia timbul satu isu. Isu dia isu munafik lah. Sebab munafik ni antara yang banyak Allah sentuh dalam Quran. Itulah ajaran sesat yang paling bahaya. Sebab apa? Sebab dia menyembunyikan keburukan. Dan dia tidak salah menyembunyikan keburukan dalam pahaman dia. Sebab tu dia boleh duduk belakang semaya belakang Nabi. Dia tak salah. Bahkan dia anggap hal tu satu kelebihan. Jadi maknanya bagi orang munafik, bila dia buat gitu, suatu saat dia terasa bahagia. Tapi Allah kata tak. Masa dia lebih banyak dia sedih. Apa tu? Sebab manusia tak boleh hidup hati lain, perbuatan lain tak boleh hidup kita selama-lamanya. Manusia ni dia boleh rosak fitrah dia. Asiah ni dia boleh buat gitu sampai dia dibunuh. Dia boleh dia sembunyi ke atas rasa takut. Mana beriman dia tu, tak tahulah dia semaya macam mana. Mungkin semaya ada dalam itu. Walaupun tidak 5 rakaat 5 waktu sebab kita. Boleh jadi masa Fir'aun pergi berjabat dia maya. Tak tahu. Tu kelebihan tu sama tu. Gitulah. Okay, jangan setakat itulah dulu. Sama. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.